Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, tolong sucikan hati-hati kami dari sifat munafik. Wa hafadh alsinatana minal kadhib, dan tolong pelihara lidah kami daripada berdusta. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'da, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhi Allahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat, seterusnya nikmat, yang mana nikmat sembahyang berjemaah, nikmat majlis-majlis ilmu, khususnya di Selangor ini yang terlalu banyak. Dan mudah-mudahan hamba-hamba Allah yang di Selangor ini semakin berilmu, kerana ilmu yang sebenar adalah khasyah, ilmu yang dipelajari tetapi tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka dikhawatiri dia jadi jauh lagi daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang mana kita sampai kepada muka surat yang ke-10, yaitu seruan azan dan shaf pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu walau ya'lamuna ma fi tahjir lastabaku ilaih walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la'atawhuma walau habwan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis yang ke-9 diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nas." Kata Nabi, kalaulah manusia itu mengetahui, ataupun lau ya'lamun nas, kalaulah manusia itu berilmu. Ni nak kena faham bila Nabi kata kalaulah orang tahu dengan kalimah ya'lam. Sebab kalau kita sebut ya'lam, ilmu ni idrakul jazm, maknanya yakin. Bila sebut ilmu, iaitu satu pengetahuan yang tetap, itu ilmu. Berbeza dengan lau ya'rifun nas. Sebab Nabi tanya kalau manusia tahu. Jadi sekarang ni Nabi kata yang pertama, lau ya'lamun nasu ma fin nida' was-saffil awal. Kalau manusia itu mengetahui apa yang ada dari sudut ganjarannya pada azan dan saf yang pertama. Kalau kita tengok terjemahan umum dia, kalau manusia tahu apa yang ada pada azan dan saf yang pertama, maksudnya ganjaran yang Allah letak satu. Lam thumma lam yajidu, kemudiannya mereka tidak mendapatinya, maksudnya berebut orang, mereka tak dapat nak benda itu kecuali dengan undian. Maknanya masing-masing nak azan, masing-masing nak duduk saf pertama. Maka kalau sekiranya mereka tak mendapatinya dengan cara mudah, maka perlu kepada pengundian. Illa an yastahimu alaihi lastahamu, maka pasti kata Rasulullah mereka akan mengundi. Tapi Nabi kata lau ya'lam. Jadi tuan-tuan tengok kat Malaysia ni, ya'lamu ke apa? Tak, kita tahu dah. Kita dengar banyak kali dah ceramah. Kita tahu saf pertama macam mana.
Allah tengok pada imam, lepas tu Allah tengok saf yang pertama. Tetapi Nabi kata lau ya'lamu. Tapi kalau kita tengok sekarang ini banyak manusia. Di situ para ulama, kalau kita tengok hadis Abu Hurairah ni, riwayat Bukhari Muslim. Baru ni saya pergi Mesir pun ada dibacakan hadis ni, tak saya oleh Syekh Yusri. Dia dah baca Bukhari. Itu dah habis Sunan Tirmizi. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua makna. Bila Nabi kata lau ya'lamun nas. Pertama, ada sebahagian kata maknanya benda ni benda orang panggil ghaib, orang tak tahu apa benda dalam tu. Tapi Nabi kata kalau mereka tahulah, maka memang pasti mereka punya. Yang tu selamat sikit. Bila dengar macam tu, oh tu kalau tahulah Ustaz, maknanya tak tahulah, seorang pun takkan tahu lah. Nabi kata maknanya kalau tahu, maka pasti kena, mesti dia orang buat. Cuma sekarang ni maknanya tak tahulah. Baik, itu satu. Yang kedua, bila sebut lau ya'lamun nas, maksud Rasulullah SAW, kalau manusia itu mengetahui, iaitu dengan erti kata ketahui dengan ilmu. Ni nak kena faham. Bila sebut ya'lam, maknanya ketahui dia tu ketahui dengan ilmu. Ilmu ni pula dia ada orang panggil ilmul yaqin, iaitu sampai kepada martabah ilmul yaqin. Kalaulah Nabi kata yang tahu, maka di situ ditafsirkan para ulama ada sebahagian yang tahu, ada sebahagian yang tidak tahu. Sebab Allah sebut lau ya'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Maknanya Allah kata kalau mereka mengetahui pengetahuan yang yakin, maka pasti mereka akan nampak neraka Jahannam. Tafsiran di situ pasti dan tidak ada khilaf, nampak neraka Jahannam tu di dunia maksudnya. Tapi bukan dengan mata, dengan ilmu, yakin. Sebab dalil dia lepas tu Allah kata thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Sebab kemudian baru kamu akan nampak Jahannam itu, neraka Jahannam dengan mata yang yakin, iaitu di hari akhirat. Maka bila sebut begitu, cara dia bagaimana? Ni nak kena mencari ilmu. Sebab kita sekarang ni banyak base kita mengetahui ilmu sekadar dengar-dengar. Itu bukan ilmu, itu maklumat. Jadi bila maklumat, maka dia tidak sampai kepada jazm, maknanya tetap pada pengetahuan ataupun penghasilan. Contoh kalau kita tengok Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Quran banyak, maka benda ni kita kena mengaji. Contohnya baru ni saya mengajar di pondok. Hari Sabtu saya mengajar tafsir sampai kepada babul mathal. Sampai pada ayat lebih kurang ayat keberapa tu saya tak ingat, 17 atau 18, bila Allah sebut mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Bila sebut mathaluhum, bila sebut mathal ni perumpamaan. Orang bila nak bahas tentang mathal, dia kena ada belajar sastra Arab yang dipanggil adabul Arabi, iaitu orang panggil adab nusus. Sebab perumpamaannya dia masuk dalam bab ariqah, dalam satu bab adab Arabi, bab ariqah. Dan kena faham, bila perumpamaan Allah letak dua dia punya sifat dia, iaitu takribul fahmi, mendekatkan pemahaman, dan yang keduanya iaitu wa i'ta'ul hikmah, dan pemberian hikmah, iaitu dapat dua dekat situ, takribul fahmi wal hikmah, iaitu mendekatkan fahaman makna dan faham, dan juga hikmah. Tapi yang kita banyak faham sendiri, bila baca ayat-ayat Al-Quran, kita bayang macam exactly macam perumpamaan tu tak betul. Bila orang kata syurga, bagaimana sifat dia? Tajri min tahtihal anhar.
Maknanya mengalir air sungai di bawahnya. Kalau ada ayat yang lain, iaitu sungai-sungai yang ada sungai arak, ada sungai, ada yang dikatakan sungai, ada arak di situ, ada susu, ada madu. Itu orang panggil pemahaman, perumpamaan. Bila sebut perumpamaan, kan itu Imam Sya'rawi rahimahullah, dia kata hadhihi laisatil jannah. Yang dia sebut perumpamaan itu bukan syurga. Itu takribul fahmi, nak bagi faham. Tuan-tuan mesti bayang macam ni kan? Tuan-tuan cuba bayangkan bila datang perumpamaan macam tu, tuan-tuan bayang sungai. Contoh sungai Kelang lah. Tu bayangkan lah. Lepas tu satu roll madu, satu roll susu, macam tu kan? Dah, itu bukan syurga. Sebab syurga dalam hadis yang sahih, mala aina ra'at, tidak ada mata tak pernah nampak. Wala udhun sami'at, tidak ada telinga pernah dengar. Dan tidak akan terlintas dalam hati macam mana rupa dia, macam mana dia punya tu. Tapi Allah nak bagi mudah lagi, saya bagi contoh. Contohnya bila seorang lelaki jumpa seorang perempuan, dia kata, saya di sisi kamu, saya ibarat kumbang dan kamu adalah bunga. Saya nak tanya, kumbang dan bunga ada kat situ kan? Kumbang dengan bunga ada baca masuk cerita tak? Kumbang pun dia tak faham apa kau cakap. Bunga dia masuk campur kan? Tak ada. Cuma nak takribul fahmi wal hikmah. Bas. Supaya kita jadi faham molek. Maksud apa yang Allah maksud? Allah ni punya kasih kita. Benda-benda gaib tu Allah bagikan perumpamaan supaya kita mudah faham. Allah bagikan perumpamaan seperti mana yang ada di atas muka bumi ni, yang kita boleh nampak. Contoh, Allah sebut tentang apa? Mathala nurihi kamishkatin fiha misbah. Allahu nurus samawati wal ard. Allah sebut Allah adalah cahaya langit dan bumi. Saya lebih suka terjemahkan Allah adalah cahaya langit dan daratan. Sebab bila kata cahaya langit dan bumi, mana planet lain tak masuk campur. Ard, itu pasal dia sebut ard. Ard tu daratan. Planet-planet lain yang ada daratan tu semua termasuk dalam tu. Sebab dekat dunia ni ada langit, ada daratan. Tu. Masuk daratan tu masuklah laut-laut dan sebagainya lah. Baik. Bila Allah sebut Allahu nurus sama, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Wah, kita pun jadi pening. Cahaya langit dan bumi. Allah maknanya Allah menerangi. Kalau tengok tu pakai badal tu, Allahu nurus sama. Allahu nurus. Kalau terjemahan dia begini, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Cahaya langit dan bumi adalah Allah. Sebab dia badal. Ganti. Kalau dalam bahasa Arab orang panggil ganti. Tata bahasa Arab orang panggil ganti. Baik. Jadi macam mana? Orang tanya. Allah kasih kita. Allah nak bagi nampak, nak bagi faham. Allah kata apa? Cahaya dia tu macam mana? Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ni, di situ makna cahaya dia tu petunjuk dia. Baik. Allah nak bagi faham. Kamishkatin fiha misbah. Seperti mishkah. Tahu mishkah? Mishkah ni dia selalunya ada dekat rumah Arab kampung tu. Kita kat Malaysia ni tak jumpa so. Orang Arab ni dia selalu dinding dia ni dia lubangkan pula. Kadang-kadang dia buat petak segi. Setiap dinding luar rumah dia tu, dia pecahkan lubang ataupun dia buat petak. Petak dia tu masuk dalam tapi tak tembus masuk rumah. Itu mishkah. Boleh ke kita bayang Allah macam tu? Tak boleh. Ni Allah nak bagi dekat dengan faham. Nak bagi tahu cahaya dia tu. Fiha misbah. Dalam bekas tu, dalam lubang tu, dia letakkan misbah, lampu. Bubulah, maksud lampu di sini mentol. Al-misbahu fi zujajah. Mentol tu pula di dalam diletakkan keliling dia tu kaca. Sebab cahaya tu bila keluar, bila letak cahaya, cahayanya makin kuat. Az-zujajah tu ka'annaha kaukabun durri. Maka bila dah buat macam tu, kamu akan dapati kaca tu bergemelapan seperti bintang di langit. Yuqadu min syajaratin mubarakatin. Dan Arab ni dia pakai, maksudnya menyalakan pakai minyak.
Maknanya minyak tu pula daripada pokok yang barakah. Zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Iaitu minyak daripada zaitun yang tidak ke barat, tidak ke timur. Yudhi'u walau tamsashu nar, walau lam tamsashu nar. Maknanya sifat minyak ni pula, kalau kita letak dekat luar, siang kita letak dia dekat luar, kita nampak macam dia pun dah bercahaya dah, ada cahaya sendiri. Kan itu Allah kata nurun ala nur. Maknanya seolah-olah cahaya di atas cahaya. Baik, pertama nak beritahu kat sini, bila satu bekas macam tu, maknanya dalam rumah, kalau tuan-tuan pergi rumah tu, bila dah letak lampu macam tu, penuh tak cahaya tu dalam bekas tu, dalam miskah tu? Penuh kan? Tidak akan terbayang dalam kepala kita, kita nampak ada ruang gelap. Tak ada. Macam kita kat surau ni, bila buka saja lampu, terang. Tapi tak seterang macam yang disebut. Itu pasal Allah bagi miskah. Sebab situ ada gelap tu, kat atas aircon tu. Tapi kalau miskah ni, dia tak ada gelap langsung, terang semua. Jadi nak beritahu, Allah ni, taufik Allah, hidayah Allah, bila kita jalan atas muka bumi ni, kalau ada orang kata susahnya nak dapat hidayah Allah, memang teruk, tuan-tuan rahmati Allah. Kalau kita kat Malaysia ni, kita kata macam tu, teruk. Sebab Allahu nurus samawati wal ardh. Kemudian disifatkan cahaya Allah tu pula mutarakim. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Cahaya. Maksud dia, kalau tuan-tuan nak keluar dari cahaya tu, tuan-tuan akan masuk cahaya lain pula. Dia berlapis. Tuan-tuan tahu tak? Maknanya nak kata, tiada ada sepatutnya putus asa dalam mencari hidayah Allah. Sebab setiap kali antum berjalan dalam cahaya, dia akan ada lapisan seterusnya. Cahaya. Seperti yang disebutkan nurun ala nur tadi. Jadi bila kita mengaji, bila tengok masal, pertama, kita mengetahui dia. Itu orang panggil berilmu tentangnya, maka kita akan nampak. Tapi kalau kita setakat dengar-dengar saja, dia tak boleh sampai pada lau ya'lamun nas ni. Banyaklah dalam Quran tu. Contoh-contoh yang Allah Subhanahu Wa Taala beri, itu satu perumpamaan. Kemudiannya bila kita mengaji, macam tadi saya mengajar di Ambeng, mengajar fiqh. Saya tanya dia orang, dia bab air, bukan bab air, masuk bab tayammum. Tapi bila sampai bab faqdul ma, alhamdulillah Allah beri taufik. Saya di Ambeng tu 2 kali sebulan. Jadi satu kitab yang hari yang tu dah habis. Barakah situ, subhanallah. Saya jarang miss situ. Sini je aku kerap miss. Orang sabarlah. Takut kita punya, kita kena, bila orang mai mengajar ni, kita kena adab, kena jaga semua. Jangan Syekh Nuruddin je. Dia kena adab semua belaka. Bukan pasal jela tak jela, bukan. Dia adab kalau mengaji, lau ya'lamu, dia akan cantik semua. Supaya abad barakah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya mengajar fiqh. Salah satu sebab tayammum dia sebut faqdul ma. Alhamdulillah kitab tu diajar oleh Ustaz Fadli Al-Yamani. Dia wafat baru ni. Saya cari pula, sebenarnya dah khatam kitab saya tu dah sebulan dah. Tapi duk baca kitab yang hari yang satu lagi tu. Saya mengajar situ akidah dengan tafsir surah Yasin. Jadi tafsir surah Yasin belum habis, akidah dah habis. Jadi sepatutnya cari kitab lain. Tapi tak jumpa kitab. Ada je hal. Jadi saya mengajar hari itu tu, saya baca juga tafsir surah Yasin. Rupanya nak ganti kitab Ustaz Fadli Al-Yamani. Jadi saya start mengajar tu tadi faqdul ma. Bila sebut faqdul ma, saya tanya, awak faham apa air? Ma'u. Antum faham? Bukan saya kata tidak faham. Tapi kita nak orang panggil begitu. Bila sebut al-ma'u, air. Apa takrif air? Kita sebut al-ma'u. Supaya kita dapat ya'lamu ni. Air. Contoh sini ada mengaji fiqh. Ada mengaji fiqh. Ada. Air. Haji, air apa ni? Kalau orang tanya, air itu takrifnya air. Takrif air apa? Saya masa tanya dia orang kata air ni suci lagi menyucikan. Saya kata tak, bukan. Itu kerja air. Itu kerja air. Saya nak takrif air. Air apa? Dia tak apalah, mungkin tahu antum ni, mungkin tawaduk aja.
Bila sebut air ataupun tahu cuma orang panggil matan dia tu tak apa ataupun syarah dia, maka disebut jauharun latifun syaffafun yatalawwanu bilawni ina'ihi wa yakhluqu Allahu riya' 'inda tanawulih. Jauharun latifun. Bila sebut air ni, terjemahan para ulama hasil fahaman daripada ayat Quran dan hadis Nabi, bila sebut air ni jauharun latifun, iaitu satu permata yang lembut. Jangan main-main. Syaffafun, lutsina. Lutsina. Dia tembus terus mata orang panggil. Syaffafun yatalawwanu bilawni ina'ihi, dan air ni dia sifat dia akan berwarna dengan warna bekas dia. Jadi yang ni air ni dia berwarna dengan warna bekas dia. Kalau air oren tu dah tak masuk dah. Tu bukan air tu. Tak, sebab dia tak berwarna dengan warna bekas dah. Dia warna oren ni. Yatalawwanu bilawni ina'ihi wa yakhluqu Allahu riya' 'inda tanawulih. Dan Allah bagi kita rasa kenyang bila kita minum air. Bila sebut ma'ul mutlak, apa maksud ma'ul mutlak? Bila sebut mutlak, iaitu allazi lam yataqayyad biqaidin lazim, yang tidak terikat dengan ikatan mesti. Kalau terikat dengan ikatan yang tak semestinya, boleh tak? Boleh dikira air juga. Contoh air laut, atau air sungai, atau air perigi, atau air hujan. Jadi bila tanya macam tu, baru nampak air. Dan kerja air mutlak suci dan menyucikan. Kalau air oren, dia suci tapi tak boleh menyucikan. Tu pasal kalau pergi kedai mamak, cuba try minta air kat dia. Mamak, air satu. Dia bagi tuan-tuan apa? Jadi tiba-tiba tuan-tuan marah dia, aku nak Milo lah. Dia kata, kalau nak Milo, minta Milo lah. Ni minta air, aku ingat air masak. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekarang ni kita punya hadis ni, lau ya'lamun nasu ma fin nida. Kalau manusia berilmu tentang apa yang ada pada an-nida, seruan azan, dan dia berilmu tentang apa yang ada pada saf yang pertama, thumma lam yajidu, kemudian mereka tak mendapati kedua-duanya, itu maknanya tak dapat nak buat sebab ramai yang nak buat, illa ayyastahimu, dan terpaksa kecuali dengan cara mengundi, maka Nabi kata lastahamu ilaih, pasti mereka akan alaihi lastahamu, maka pasti mereka akan mengundi. Jadi sekarang ni kalau kita tengok suasana kita kat Malaysia sekarang ni, maka ramailah lau ya'lamu, dia itu la ya'lamu, dia tak tahu. Bukan tak tahu, tidak berilmu akannya. Kalau kita ingat tafsiran yang mengatakan bahawa ada peluang untuk kita mengetahui, sebab ada setengah kata tak tahu tu, tak tahu. Sebab masuk hadis ni zahirnya iaitu apa yang Allah letak. Jadi ada orang pandang bila azan ni apa yang Allah letak situ. Cuma jumhur kata maksud dia ganjaran yang besar yang Allah letak kat situ. Pasti orang nak. Contohlah kalau orang kata siapa datang surau cukup 40 hari tanpa tinggal, maka satu banglo diberikan oleh kerajaan negeri. Tuan-tuan, rasanya ada tak istiqamah? Confirm. Sebab dia nampak benda yang diletakkan kat situ. Allah, satu banglo nak banding dengan apa yang Allah bagi. Tu Allah kata ada sebagian-sebagian benda kita kadang tak boleh nak tahu. Macam kalau tafsiran yang satu lagi tu. Sebab Allah kata contohnya apa? فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ jazaan bima kanu ya'malun. Kita bangun malam, tatajafa junubuhum 'anil madaji', berenggang kita punya lambung kita daripada tempat tidur kita, semayang qiyamul lail. Kemudian Allah kata fala ta'lamu nafsun. Dekat situ nak beritahu, Allah nak beritahu, dan tidak tahulah orang-orang yang buat macam tu apa yang kami simpankan untuk dia dari sudut ganjaran dekat akhirat nanti. Orang panggil min qurrati ayun. Ni masal juga, ni perumpamaan juga. Daripada ganjaran yang kami sediakan dekat syurga tu, daripada perkara-perkara penyejuk mata. Maknanya dia tak tahu apa yang kami simpankan untuk dia daripada penyejuk mata. Dia bila sebut penyejuk mata ni tuan-tuan, maksudnya bila nampak tu mata jadi sejuk ke? Tuan-tuan faham je? Tengok tu, sejuk.
Bukan tu. Maksudnya penyejuk mata, mata tu seronok tengok, gembira. Hati kita gembira. Bukan mata jadi sejuk. Siapa suka pergi tengok benda mata jadi sejuk? Baik. Jadi ada benda. Jadi masuk akal jugalah. Maknanya masuk dalam perbahasan. Jadi khair insya-Allah. Kalau kita ambil tafsiran yang ini, ya khair insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik pada kita. Mudah-mudahan keyakinan kita yang tinggi menyebabkan kita yakin dengan Allah. Sebab bila Allah kata macam tu, Nabi kata macam tu. Ini kalau Nabi cakap, sama ada kalau tafsiran yang pertama tadi, maknanya kita tak akan tahu benda tu sebab Allah simpan nanti di ayat akhirat. Maka dia kena bergantung kepada keyakinan kepada Allah dan Rasul. Ini siapa cakap ni? Rasulullah. Yakin. Mesti adanya. Pasti. Jadi dia akan berlumba-lumba lah. Saya nampak ada juga yang bila datang aja soft pertama aja. Datang aja cepat-cepat duduk soft pertama. Semain Jumaat aja sampai-sampai nak duduk soft pertama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ada juga yang kita tengok, nampak bersungguh. Datang-datang tu langkah orang. Macam nak pergi soft pertama, rupanya tengah cari tempat kosong sebab dah lewat. Yang ni tak boleh pakai. Datang lewat tu dia melangkah-langkah nak cari tempat kosong, bukan dia nak duduk depan, nak cari tempat kosong. Tapi ini datang lagi awal. Bagaimana yang dikisahkan, seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang nak sangat datang masjid sembahyang Jumaat awal. Maka dia datang awal, sejam sebelum sembahyang Jumaat. Bila dia datang dia tengok sudah ramai yang datang. Jadi dia berazam, minggu depan aku akan datang lebih awal. Maka dia pun datang lebih awal, pagi sudah datang. Tapi dia lihat ada yang datang dan salah satunya seorang yang tua. Dia kata, hari tu aku datang sejam awal, dia ada dah. Ni aku datang lagi, masih ada. Contoh kalau masa kita di pukul 9 dia datang masjid. Ada dah pakcik tua tu. Lepas tu dia kata, lepas ni aku ingat, aku nak datang lebih awal lagi. Maknanya lepas sembahyang subuh, dia balik dan terus dia pergi ke masjid. Bila dia pergi ke masjid, dia dapati pakcik tua tu awal lagi dari dia. Dia tak puas hati. Dia pun tanya pakcik tua ni, sebenarnya pakcik datang pukul apa? Dia kata, sejak malam tadi aku tak balik. Maknanya dia iktikaf malam Jumaat tu, meraihkan malam Jumaat tu sampai sembahyang Jumaat. Kita bila sebut malam Jumaat, bukan kau nak raikan dengan selawat, bukan kau nak raikan dengan ibadah. Bila sebut aja malam Jumaat, heboh. Oi, malam Jumaat ni kena balik awal sikit. Tak itu je. Mikir pasal tu memanglah bagus, tapi asyik ke situ je. Kan banyak ganjaran malam Jumaat ni. Selawat kepada Rasulullah SAW. Para ulama kata selawat pada Nabi SAW malam Jumaat dan hari Jumaat sampai terus kepada Rasulullah SAW. Selain daripada malam Jumaat dengan hari Jumaat, maka diwakilkan dengan malaikat yang mendatangi manusia melihat siapa, maka disampaikan pada Rasulullah SAW. Direct. Bahkan dalam satu hadis sahih dalam kitab Nailul Maram, bila seorang selawat aku malam Jumaat dan sepagi Jumaat, maka disebut begitu, bila orang berselawat dengan aku, maka diberitahu kepadaku oleh malaikat siapakah yang berselawat, ismuhu wa ismu abi. Malaikat akan beritahu pada aku siapa yang berselawat tu, dia akan sebut pada aku nama orang tu dan nama bapa dia sekali. Walaupun bapa dia tak selawat. Dia kata fulan ibnu fulan. Selawat pada engkau. Dapat saham bapa dia. Subhanallah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah. Kemudian disebut lagi semua dengan lafaz ya'lamun, walau ya'lamuna ma fit tahjir. Siapa yang mengetahui apa yang ada pada hijrah, lastabaqu ilaih, maka dia akan berlumba-lumba ke arahnya. Kalau hijrah di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hijrah kita iaitu jihad. Maksud dia jihad. Maknanya di zaman kita bila sebut hijrah, maknanya kita berusaha bersungguh-sungguh berpindah daripada kemungkaran kepada kebaikan, daripada kebaikan kepada yang lebih baik. Karena itu kita disuruh berdoa, wa Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla. Nabi ajar kita apa? Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan kami ini orang-orang yang mendengar cakap dan yang mengikut yang terbaik. Yang terbaik. Bukan maksudnya yang lain tak terbaik. Kadang-kadang ada ibu bapa kadang-kadang ataupun ada pelajar-pelajar silap faham. Bila saya kata
Oh, ni Ustaz macam mana ni? Habiskan dulu ni syahadah. Lepas tu insya-Allah pergi pula mengaji di Yaman. Pergi begini-begini. Iaitu pada pandangan seorang guru yang mana dia mengaji itu, dia bercakap atas dasar yang terbaik. Sebab dia melalui pengalaman tu. Kalau tak pernah lalui lepas tu cakap terbaik tu tak pasti lagi. Sebab dia kata apa dia? Al-khabar laisa kal muayana. Khabar setakat dengar berbeza dengan yang tengok sendiri. Dia beza. Saya ni mengaji Hadramaut. Bila saya mengaji Hadramaut, saya memang mengaji. Dan zaman saya mengaji, saya dapat mengaji dengan Habib Omar. Bukan nak berbangga pasal mengaji dengan Habib Omar, dah. Tapi kita dapat. Dan sempat lagi zaman saya pergi tu, Habib Omar pakai lagi kereta yang step ikut depan tu. Yang putar tu. Kita kat Malaysia tak ada. Malaysia ada tapi lori saya pun tak pasti. Tapi saya tak pernah jumpa kat Malaysia. Lori Kereta ada juga tu. Dia start ke depan. Betul. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, maknanya kita merasai keberkatan itu pasal bila anak murid kita tanya pergi mana, pergi sana. Asal Ustaz tak suruh pergi South Africa ke? Aku mana pernah pergi situ. Kau mana boleh paksa aku suruh paksa kau pergi sana? Aku tak tahu. Betul tidak? Takkan saya nak suruh orang pergi, saya pun tak pernah pergi, aku tak tahu apa cerita situ. Kan pergi-pergi tak best pun, tak apa-apa lah. Jadi orang silap faham macam kita ni paksa orang pergi Yaman pula. Tak boleh dia tu. Sebab kita melaluinya. Kita nampak yang itu kan. Macam tu. Ada orang silap faham, Ustaz ni Yaman aja. Kita dah lalui benda tu. Jadi kita suruh pergi sana. Macam orang kata, Ustaz kutip-kutip korban asyik kat Kemboja, tempat yang sama je. Hantarlah Afrika. Aku tak pernah pergi lagi. Saya style macam tu. Ustaz ada orang buat Afrika tu, Ustaz tak yakin dengan dia. Ustaz ingat dia bohong. Bukan masalah aku tak yakin, aku tak bohong. Dah. Dia bila ambil duit orang ni amanah. Aku nak pergi hantar tempat aku tahu. Bas, titik. Itu saja. Itu pasal tempat tu je lah. Biarlah orang nak kata apa. Janji aku selesai masalah depan Tuhan, selamat. Mulut cakap banyak. Tu yang sekarang ni pakai handset sabun aja. Aku pakai handset sabun ni sekarang. Aku malas nak layan korang ni. WhatsAppnya, Facebooknya, komennya menyampah aku. Mengaji tak apa. Bebel aja. Lepas tu dengar orang cakap cerita. Mari pondok jumpa. Bukan pasal korban. Tidak, tak ada kena-mengena. Cuma nak beritahu contoh dia. Saya buat begitu. Saya tahu, saya cakap lah. Baik. Ni banyak orang tak tahu lah ni. Itu pasal tak mengundi. Ada pernah tak kat surau ni berlaku pengundian? Siapa nak soft pertama? Luar biasa. Kalau berlaku tuan-tuan, wali dalam ni. Tuan-tuan macam Allah, soft pertama. Kemudiannya Nabi kata lagi, walau ya'lamuna fil atamati was subhi. Kalaulah orang tahu apa yang ada pada solat isya dan solat subuh, la atauhuma walau habwan, maka pasti dia akan datang dalam keadaan dia itu tengesot-ngesot, ataupun dalam keadaan merangkak-rangkak, atau dalam keadaan kena ikat pun dia mengesot-ngesot nak datang. Fuyo. Itu kalau tahu tu, tuan-tuan nampak tak mengesot-ngesot datang. Yang cacat ialah yang maknanya datang betul lah, isyak dengan subuh. Susah, luar biasa. Ini nasihat saya ni, bila saya nasihat, saya dan tuan-tuan lah. Sebab kita di zaman tu. Sebab masalahnya, lau lam ya'lam. Dia orang tak tahu. Nabi kata apa? Kadang ramai juga yang tahu. Adakah itu nak kena, bila kita mengaji, dia syarat nak mengaji ni, ilmu tu biar lazat. Satu, berguru dengan guru. Ni saya syarahkan sikit lah. Cari seorang guru, kita berguru dengan dia. Kemudian jaga adab dia. Lepas tu guru yang mengajar, kalau boleh biar dia ada 3 sanad pada diri dia. Yang pertama dipanggil sanad dirayah. Yang kedua dipanggil sanad riwayah. Yang ketiga dipanggil sanad tazkiyah. Sanad dirayah iaitu sanad ilmu dia. Yang dia mengaji an dari guru dia sampai Rasulullah SAW. Sanad riwayah iaitu ijazah daripada gurunya mengizinkan dia mengajar. Nama kita ni kadang bila keluar sekolah, cikgu pun menyampah dengan dia. Sanad riwayah apa? Keluar-keluar pun tak tahu. Mana pulang? Dah balik lah.
Balik-balik Tok Syekh so. Sanad riwayah tak ada. Maknanya guru tu kata, alhamdulillah. Yang sekarang ni ada yang duk pegang sungguh, lama sungguh sebab dia dapat guru dia lambat sikit bagi sanad riwayah. Contohnya Ustaz Nazrul. Kenal Ustaz Nazrul? Dengan seorang lagi Ustaz Khairun Nizam. Dia tu dengan Syekh Muhammad Mamduh apa? Syekh suruh duduk 7 tahun lagi di Mesir. Alim mana tu? Ustaz Nazrul tu alim tu. Sampai orang kat Malaysia pun kadang ada terjemahan orang panggil dia Syekh. Sebab alim. Kadang kita ni orang panggil Syekh, panggil Tok Guru, situ pun dah bising lah. Jangan pandai-pandai letak Syekh, jangan pandai-pandai letak Tok Guru. Bebel kau dalam WhatsApp. Pergilah mengaji dengan dia, tengok ilmu dia macam mana. Ini tak pernah mengaji pun dengan dia, lepas tu dia kata, muda lagi tu, bau Syekh buat apa. Kau macam hasad dia aku tengok. Biarlah kalau dia nak bubuh ke apa masalahnya. Nah, asyik bebel dalam WhatsApp ni buat apa? Cakap. Dia pun dah tak suka, dah sampuk dah dengan Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin pun tak suka dah. Apa saya cakap? Satu lagi Ustaz Khairun Nizam. Saya baru ni pergi Mesir jumpa 2 orang. Ustaz Khairun Nizam dah berubat. Yang gue dah berubat. Dia pernah mengaji dengan saya kitab Bidayatul Hidayah masa dia tonton. Tapi bila dia dapat Syekh Murabbi dia kata duduk lagi 7 tahun. Alim tu Ustaz Khairun Nizam. Rambut pun uban. 1 bulan, setahun dia perlu 40,000 junai nak duduk sana. Anak dah 4. Tapi usaha dia jual nasi lemak, dia jual top up, dia jual sambil nak mengaji. Itu balik tu Selangor tu. Ustaz Khairun Nizam tu. Balik tu alim tu pergi ngaji dengan dia. Balik dia akan tepat umur dia mungkin dalam 43 tahun. Sampai saya pun dah tersambung. Saya sekarang ni setahun 3 bulan aku duduk Mesir. Kalau terlanggar minta maaf lah ya. InsyaAllah 3 bulan duduk sini nak habiskan sunan. Ngaji dengan beberapa syekh. Seronok tengok sekarang ni bi'ah di Mesir, bi'ah mengaji cukup luar biasa. Bi'ah menuntut ilmu. Dia rasa seronok pula tengok. Jadi tuan-tuan rahmati Allah. Tu sanad riwayah. Bila syekh kata, aku iktiraf dan aku izinkan kau pergi mengajar. Itu kalau secara lisan. Ada bertulis pun tak bertulis. Oh ini kalau mengaji dengan dia barakah. Macam Tok Guru pondok kita. Dia orang ni balik Mekah dia bagi. Almarhum Tuan Guru apa tu? Allahumma salli ala Muhammad. Tuan Guru Haji apa? Ini Tuan Guru Haji Saleh. Apa ni pondok apa? Tempat dia tu. Sik Kedah Tuan Guru Haji Saleh. Tu masa mengaji di Mekah, dia dapat daripada Pak Da'i. Itu pasal barakah. Lepas tu satu lagi sanad tazkiyah. Sanad tazkiyah ni pula guru murabbi maksudnya sanad tarbiyah. Maknanya gurunya mengiktiraf akan akhlaknya, maka dia suruh tarbiyah kepada anak-anak murid yang lain bila dia pulang. Maka bila dia tarbiyah, insya-Allah anak-anak murid ni jadi semua. Tarbiyah. Walaupun susah lah zaman sekarang ni, banyak juga sebab zaman kita ni anak murid banyak melawan guru. Tu satu barakah dah hilang. Lepas tu saya nak beritahu terus terang tuan-tuan, macam kita buka pondok tahfiz ni, tahfiz dah usulnya. Bila anak ni dihantar muda-muda, kadang mak bapak dia niat tak betul. Mak bapak dia sebenarnya tak nak pun anak dia jadi ulama, just nak hafiz je. Lepas tu dia nak anak dia jadi doktor, jadi engineer, jadi niat dia dah tak betul situ. Itu pasal anak dia tak boleh jadi ulama. Setakat apa Quran lah. Itu pasal bila kita nak salur yang seterusnya, peringkat yang seterusnya untuk menjadi ulama, dah tak mau. Dia jadi masalah, niat tak betul. Tapi kalau niat kita betul, insya-Allah jadi. Ustaz tak boleh paksa lah anak saya jadi ulama. Kan saya kata tadi, Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kalau orang tanya saya kan mengaji, walaupun saya bukan ulama, tapi orang belajar. Bila orang tanya saya, Ustaz, terbaik anak saya jadi apa Ustaz? Ulama. Saya akan cakap tu lah. Sebab yang tu selamat dunia, selamat akhirat. Sayyidina Uthman ibn Affan qala an Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ibnu Majah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yaumal qiyamah thalathun. Yang memberi syafaat hari kiamat nanti 3 golongan. Al-anbiya'u, yang syafaat umum, yang luas, maknanya dia syafaat ramai. Yang pertama al-anbiya'u, kemudiannya wal thummal ulama'u, thumma syuhada. Ini 3. Ulama dua. Jadi kita beri yang terbaik. Tapi bukan maksud bila tak mau jadi tu, kita ambil yang lain tu tak baik. Doktor contohnya tak baik ke? Dah baik. Cuma yang terbaik. Bila dia tanya begitu, macam itulah. Tapi Ustaz, saya nak jadi doktor. Boleh, tak berdosa pun. InsyaAllah masuk syurga. Tapi bila kau tanya aku suka yang terbaik lah. Janganlah kata aku paksa kau pula. Ini banyak orang tak faham. Kadang mak bapak pun tak faham. Kita pula, style kita bila kata, jadi ulama insyaAllah. Mudah-mudahan parah kah? Mata terbeliak macam tu. Dia kata, Ustaz ni paksa. Bukan, aku style aku macam tu. Aku semangat. Tak nak sudah. Ini kerana kesian. Ya khair insyaAllah. Baik. Begitulah dia, walau ya'lamuna fi tahjir, pada sirah yang sama. Yang kita nak bahas ini maksud lau ya'lamu tadi. Boleh faham boleh dah. Jadi bila sebut ya'lamu, dia bukan Nabi saja-saja maksud. Macam terjemahan kita kata, andaikan orang mengetahui. Mana sekadar mengetahui itu kita faham, tahulah tahu. Dah, ya'lamu. Bila sebut ya'lamu, di situ ada yakin dan jazm. Maknanya tidak akan dapat benda itu kecuali dengan mengaji. Satu, menuntut ilmu. Belajar benda ni. Baik. Dan yang keduanya, tuan-tuan rahmati Allah, mestilah guru dia tu macam yang saya sebutkan, yang terbaiknya begitu. Bukan dapat ijazah dari Google. Bukan tengok YouTube aja dah alim zaman sekarang ni macam tu. Ataupun cakap pandai sikit, hebat sikit, hebat berpidato, hebat dah. Kena pula boleh bahasa Inggeris pula, cakap-cakap ada cakap bahasa Inggeris pula. Ni ustaz ni memang alim betul. Ada itu zahir, tu kemudian zawahir. Zawahir. Guru saya yang kat Yaman tu, kalau berceramah-ceramah bahasa Arab semua. Tak ada campur apa pun, tapi alim insya-Allah. Macam tu juga di Mesir. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah itu. Seterusnya kita tengok memungut kotoran daripada masjid. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna imra'atan kanat talqutul qadha min al-masjid. Fatuwfiyat falam yu'dhan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidafniha. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ميت فآذنوني وصلى عليها وقال إني رأيتها في الجنة لما كانت تلقط القذى من المسجد. رواه الطبراني في الكبير. Baik, dalam kitab dia Al-Kabir. Ini riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bahawa seorang perempuan dia selalu kutip sampah, kotoran-kotoran daripada masjid. Dalam masjid dia kemas masjid, dia suka kemas. Dia suka kutip sampah dalam masjid. Fatuwfiyat, maka mati perempuan ni. Falam yu'dhanin nabi, dan tidak diperdengarkan kepada Nabi. Maknanya tak beritahu, tak maklum ke Nabi. Ditanam perempuan tu, Nabi tak tahu cerita. Faqala Nabi, bila Nabi dapat tahu perkara tu, faqala Nabi SAW, idza mata mayyitun fa'adhinuni. Kalau ada orang di kalangan kamu yang meninggal, beritahu aku. Maknanya Nabi nak pergilah, nak semayangkan. Maka wasalla alaiha, maka Nabi pun semayanglah. Walaupun dah ditanam, Nabi semayang jenazah ghaib kepada perempuan itu. Bila Nabi dah habis semayang, waqala, Nabi kata apa? Inni ra'aituha fil jannah. Aku nampak dia di syurga. Lima kanat talqutul qadha minal masjid. Dia kerana sebab apa? Sebab dia mengutip sampah atau kotoran daripada masjid. Kerana itu nak beritahu tuan-tuan, kita ni masuk syurga, Allah ni punya rahmah. Rahmat apa ni? Wasiat kulli syai. Maknanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmati wasiat kulli syai. Dia meluas kepada setiap sesuatu. Kadang kita tak tahu Allah Subhanahu wa taala, contohnya macam dalam bab syafaat. Kalau kita mengaji bab syafaat, kita duk nampak syafaat ni hanya daripada manusia, betul tidak? Tak. Kalau kita baca bab syafaat ni, dia manusia, iaitu Nabi, para anbiya. Macam Nabi, macam tadi hadis tadi. Kemudian ada satu hadis Nabi SAW daripada Sa'id Al-Khudri. Dengar ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
wa inna ar-rajula la yashfa'u al-qabilah wa inna ar-rajula la yashfa'u al-'asabah wa inna ar-rajula la yashfa'u al-thalathah war-rajulain war-rajul. Riwayat Imam Ahmad dalam sahih dia. Kata Nabi SAW, Sa'id Al-Khudri riwayat, dia mengatakan apa dia? Sa'id Al-Khudri mengatakan, sesungguhnya seseorang lelaki itu akan memberi syafaat di hari kiamat nanti. Ada lelaki yang memberi syafaat kepada kabilah. Maknanya contoh seksyen 7, kita ni tak ada kabilah. Arab ada kabilah, keluarga kabilah besar kan? Contohnya seksyen 7 ni kabilah seksyen 7 lah contohnya. Jadi ada hamba-hamba Allah di akhirat nanti, dia yang duduk kat seksyen 7 ni, silap-silap dia tu, dia boleh beri syafaat satu seksyen 7 ni. Boleh faham tak? Dia syafaat. Kita tak tahu, itu pasal kita ni jaga hati masing-masing. Kita tak tahu tak ada Tok Wali dekat seksyen 7 ni. Kita tak tahu. Nampak cikai tak? Jadi Tok Wali. Nampak tuan-tuan rahmati Allah, kita tak tahu. Kita duk rasa kita ni beriman, rupanya kita tergigil-gigil so. Kemudian dikata wa inna rajula la yashfa'ul asabah, dan ada yang ke akhirat nanti, ke hari kiamat nanti, ada yang diizinkan oleh Allah dia syafaat satu keluarga dia. Sanak saudara dia. Ada. Itu pasal kita ni. Kalau boleh dalam rapan-rapan anak lah, kalau tak mampu yang terbaik buat semua jadi ulama, kau jangan tinggal satu biar jadi ulama. Ini nasihat aku lah. So hari kiamat jangan tanya lagi. Supaya dia dalam satu hadis yang lain, Nabi kata ada 70,000 daripada umat aku masuk syurga tanpa hisab. Dan setiap 1,000 daripada 70,000 akan tarik maknanya syafaat. Akan tarik 70,000 yang lain masuk syurga tanpa hisab. Ulama bahas siapa 70,000 ni? Al-ulama, iaitu amilin, yang beramal dengan ilmu. Jangan bila kita sebut ulama, alah ustaz, ada ulama entah tak beramal. Itu cerita lain lah, tu ulama su' lah. Ulama kalau tak beramal, tempat dia neraka lah. Alhamdulillah mendalik. Ini bila sebut ulama, maknanya ulama yang beramal. Kita ni pula kadang-kadang bila jumpa seorang ulama, seorang guru, muallim, kita tak tahu cerita dia, jangan, kita tak tahu cerita, tak tengok, jangan. Duk dengar orang cakap aja dah. Jaga-jaga, takut tersilap. Rupanya disimpan dalam hati, tak selamat. Tuan-tuan rahmati Allah. Kemudiannya apa? Wa inna rajula la yashfa'u thalatha. Dan ada dekat hari kiamat nanti yang Allah izin seorang syafaat 3 orang. Dan ada di hari kiamat nanti seorang syafaat 2 orang. Dan ada di hari kiamat nanti seorang syafaat seorang. Ini biasanya yang seorang-seorang macam Imam Hasan Al-Basri sebut, iaitu sahabat rapat. Bagaimana disebut dalam Quran. Yang tentang kawan yang rapat tu, hamim tu. Tuan-tuan rahmati Allah subhanallah. Kemudiannya kalau kita tengok aturan syafaat, malaikat pun memberi syafaat. First kali yang diizinkan beri syafaat Jibril alaihissalam. Last kali 19 malaikat yang duduk depan pintu neraka. Ini dalam kitab Nailul Maram. Ada 19 malaikat, dia dekat dekat pintu jurang neraka. Dia orang ni pun Allah izin. Kau nak syafaat siapa yang nak campak-campak dalam neraka tu, siapa yang kau nak syafaat masuk syurga, bagilah. Itu pasal kena duduk tempat banyak malaikat. Salah satunya macam majlis ilmu ni banyak malaikat. Kau tak nampak, kalau nampak aku rasa lari. Ataupun terus masuk YouTube buat cerita. Banyak kamera kat sini. Antara rahmati Allah. Kita ni dah diterbiah dengan benda material aja, benda semua nak nampak baru tak yakin. Tak nampak tak yakin. Tu ziarah dalam Sunan Abi Daud. Kita bila ziarah orang, kita pergi ziarah orang, buatlah kalau boleh seminggu sekali hari Jumaat, pergi ziarah. Nabi Rasulullah setiap hari Jumaat, lepas Jumaat Rasulullah ziarah sahabat-sahabat. Bila kita ziarah ni akan mengikut kita 70,000 malaikat sepanjang perjalanan mendoakan Allah agar mengampunkan kita yang ziarah. 70,000 malaikat. Yang menyambut tetamu pula tuan-tuan rahmati Allah, sekiranya tetamu yang dia sambut tu, yang dijemput itu adalah tetamu yang dia kenal, faqa'annama akrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, maka seolah-olah dia memuliakan Rasul yang datang rumah dia. Dan kalau tetamu tu dia tak kenal, faqa'annama akramallahu taala. Kalau dijumpa ada orang musafir, nampak ni daripada mana beg besar ni? Saya daripada Pulau Pinang. Saya mai dari Pulau Pinang. Kata ni nak mai Shah Alam nak cari kerja tapi tak jumpa, kata.
Tukar. Main rumah pakcik. Pakcik pun asal sana cuma dah lupa daratan. Duduk sini. Tukar. Itu dialog tambahan lah. Gurau je. Boleh main rumah pakcik? Dah makan belum ni? Tak makan lagi pakcik. Main makan. Pakcik tak kenal saya ni. Duk ajak-ajak pergi makan ni. Tak apa. Main. InsyaAllah. Allah pelihara kita. Nampak anak nampak lapar. Tadi pakcik tengok pakcik makan tu nampak meleleh helio. Bila tetamu ni masuk rumah dia seronok, faka'annama akramallahu ta'ala. Seolah-olah tetamu kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu. Malaikat berbondong-bondong. Ni kita duduk tempat malaikat tak suka masuk. Jadi syafaat tu. Last sekali, syafa'atullah. Syafaat Allah. Tuan-tuan tahu syafaat Allah ni maksud dia apa? Dia syarahkan syafa'atullah ibaratun an afwihi ta'ala. Syafaat itu maksudnya satu ibarat kepada pengampunan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang dia nak. Disebut oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, iaitu orang yang teropen untuk dapat syafaat daripada Allah ni, pengampunan daripada Allah, apa dia? Iaitu disebutkan orang-orang, setiap orang yang man qala la ilaha illallah wa athbata rasulihi Muhammad wa athbata risala nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang mati dia la ilaha illallah, maknanya dia di atas muka bumi orang yang mentauhidkan Allah dan dia menetapkan risalah Rasulullah, wa illam ya'mal khairan qat, walaupun dia tak pernah buat baik dekat atas muka bumi, tapi hati dia tetap la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, dia ada orang panggil peluang last sekali sebelum masuk neraka, Allah ampun dia. Syafaat. Ni orang-orang macam ni bila Rasulullah kata inni ra'aitu fi jannimu, tak silap-silap ni yang dia kenal-kenal dia boleh syafaat. Tuan-tuan ni mungkin tak mustahil. Kan Imam Hasan Basri kata ada orang yang dah masuk syurga, dia duduk sana pandang sini. Aina sadiqi fulan? Dia menjerit. Aina sadiqi fulan? Mana kawan aku si fulan? Duduk kat dunia tu selalu tak nampak pun dia. Faqila lahu, dengar suara yang mengatakan pada dia innahu finnar, dia di dalam neraka. Ketika itulah dia angkat tangan. Ya Rab, la taktamilu ladzati fil jannati illa ma'a sadiqi huna. Ya Allah, tidak akan sempurna kelazatanku di syurga ini kecuali kalau kawan baikku tu ada sama aku. Ketika itu on spot Allah perintahkan malaikat keluarkan lelaki ini kerana disyafaat sahabatnya yang di syurga. Macam tu. Subhanallah. Tapi kita beramal tetap beramal. Jangan kadang kawan aja dengan orang baik tapi tak beramal. Ustaz, nanti tarik saya Ustaz. Wah, banyak kerja lain aku nak buat lah. Mudah-mudah macam tu, kena faham menuntut ilmu ni. Habib Abdullah pesan kita bila menuntut ilmu ni nak kena faham molek. La atlubul ilma, aku tidak menuntut ilmu bil qili wal qal, dengan kata-kata atau sesuatu yang dikatakan, maknanya dengan benda-benda yang tidak ada sandaran ilmu. Maknanya dengan Facebook, dengan WhatsApp, dengan YouTube tu semua qil wal qal. Lepas tu dia kata satu lagi, dan aku tak menuntut ilmu dengan apa? Qil wal qal wala bimuzahamatir rijal. Dan aku ni tak cari ilmu dengan bersesak-sesak dengan para-para rijal, maknanya para-para ulama. Zaman kita ni suka sangat bersesak dengan para ulama. Ulama datang ngendeng tepi dia. Selfie. Aduh. Selfie duduk ngendeng. Kau sesak aja dengan bila ulama datang ada aja muka kau. Bagus, tapi itu bukan cara menuntut ilmu. Kau takkan dapat ilmu dengan itu. Nak dapat rahsia daripada tok guru tu, mengaji dengan dia. Bukan terhege-hege aja. Tu nak kena faham. Masing-masing saya selalu aja. Kadang bila dah terhege-hege dah rapat dengan syekh, orang lain pun dia pandang rendah. Saya dengan syekh sekian, saya dengan habib sekian. Ustaz tak kat mana aja? Mbah. Alright, that's okay. Tak ada masalah. Susah dah aku nak ajar orang macam ni. La atlubul ilma bil qil wal qal wala bi muzahamati rijal. Tapi dengan cara apa? Salah satu dia, dua benda dia kata. Tapi aku mencari ilmu dengan apa? Bitadarru' wa bil ashar, iaitu dengan bermunajat pada Allah dan berjaga malam.
Itu salah satu cara untuk menthabitkan ilmu di sisi Allah. Dengan menuntut ilmu dengan syekh tu, berjaga malam dan tadabbur. Tapi tidak dinafikan, bagus bila kita khidmat pada syekh dan sebagainya, macam Sanusi khidmat pada syekh Nuruddin apa semua, masya-Allah, barakah insya-Allah. Kita rapat dengan para ulama, satu benda yang barakah. Tapi nak kena faham dia punya perjalanan sebenar dia, kena faham balik. Takut nanti dia akan lebih kepada rasa bangga saja. Tapi kita tidak dapat sir, rahsia daripada guru itu. Rahsia maksudnya bukan rahsia apa. Maksudnya yang turun pada guru dia, kepada guru dia, kepada guru dia, kepada guru dia, pada kita. Maknanya kemudahan berdakwah, kemudahan dunia, kemudahan semualah. Baik. Ni, depan ni kutip. Tapi saya setuju bersih semua. Alhamdulillah. Ke ada upah Bangla ke? Tak ada. Ada setengah tu di upah Bangladesh. Banyak pahala dia dapat. Jadi kita masing-masing kalau boleh buat, bersihkan. Jangan segan. Nampak je terus. Angkat. Terus hadis yang seterusnya. Wa rawa Abu Syaikh al-Asbahani an Ubaid bin Marzuq qala kanat imra'atun bil Madinah taqumul masjid. Lafaz yang makna yang lebih semua. Taqumul masjid famata. Tapi hadis tidak silap saya, hadis mursal. Sukut sahabat ada jatuh situ, hadis dhaif. Tapi boleh beramal lah, khair insya-Allah. Sebab saya macam pernah nampak lafaz ni. Taqumul masjid famatat falam yu'lam biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam famarra ala qabriha faqala ma hadha al-qabr. Faqalu ummu Mihjan. Di sini dalam riwayat Abu Syaikh al-Asbahani, seorang perempuan dekat Madinah selalu mengutip sampah di masjid, mati, meninggal, wafat. Maka tidak diberitahu pada Nabi. Nabi tak tahu cerita dia. Bila dah ditanam, Nabi lalu kubur dia, maka Nabi tengok kubur tu masih baru. Nabi kata, ma hadzal qabr. Ni kubur apa ni? Macam baru ni. Nabi tak tahu. Faqalu ummu Mihjan. Kubur tu kubur seorang perempuan tua yang duk kemas masjid selalu. Nama dia Ummu Mihjan. Qala allati kanat taqumul masjid. Nabi kata, yang duk bersih-bersihkan masjid tu kah? Naam. Qalu naam. Ya Rasulullah. Fasaffan nasu fasalla alaiha. Maka berbarislah manusia, maka sembahyang ke atas perempuan itu, dia di dalam kubur. Sembahyang gaib. Thumma qal, maka dikatakan padanya, thumma qal, iaitu Rasulullah bersabda, ayyul amali wajadti afdal. Tiba-tiba Nabi tanya. Lepas sembahyang tu Nabi kata, maksudnya Ummu Mihjan, apa yang kau dapati bila kau dah masuk dalam kubur ni? Apa kau dapati amalan yang terbaik? Nabi tanya. Qalu ya Rasulullah atasma'. Sahabat-sahabat bila dengar, ya Rasulullah, dia dengar ke kau tanya ni? Atasma'. Rasulullah kata, qala ma antum bi asma' minha. Kan kau orang lebih mendengar daripada dia. Aku dah tanya ni, maknanya jangan tanya banyak lah. Aku dah tanya ni, kan kau dengar aku tanya. Takkan kau tak dengar aku tanya? Kan? Fadzakara annaha jabathu. Maka Nabi SAW pun pandang dan dia kata, Ummu Mihjan sudah menjawab. Tapi sahabat tak dengar lah. Ummu Mihjan menjawab, amalan dia yang terbaik yang menyebabkan dia nyaman dalam kubur tu adalah qammul masjid, iaitu mengutip sampah di masjid. Ni ada tulis wahadha mursal. Tu ada tulis mahadha mursal. Alhamdulillah, masya-Allah. Siapa yang tulis? Ini Syairuddin ni anak murid ke atau syekh sendiri tu? Macam yang kitab Pahala Jumaat tu Ustaz Nur Redha. Ni syekh ni kan? Masya-Allah. Ni mungkin anak murid dia ada bantu dan syekh pesan ada tulis wahadha mursal. Bila sebut mursal, maknanya hadis tu sanad dia okey, cuma ada sukut sahabat, ada satu sahabat tertanggal kat situ. Jadi dia akan jadi sebab tu dhaif sanad itu. Baik. Mengeluarkan sampah daripada masjid. Habiskanlah ni bab ni. An Abi Firsah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ibnul masajid wa akhrijul qumamata minha. Daripada Abi Qirsafah, yang mana Nabi dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, binalah masjid itu, maknanya suruh kita membina masjid dan keluarkan sampah-sampah daripadanya. Faman bana lillahi masjidan, maka sesiapa yang membina masjid untuk Allah, kerana Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Subhanahu taala akan bina bagi dia rumah di syurga. Allah, amin. Faqala rajulun,
Maknanya kat Indonesia macam mana? Oh, mungkin orang macam Ustaz tak mampu. Tak, maksudnya itulah. Macam kalau ada wakaf, ambil wakaf satu. Macam masjid ada buat wakaf, buat satu wakaf. RM50 contohnya. Dapatlah tu. Sebab ada hadis yang lain, Nabi kata, sesiapa yang membina masjid walau sebesar sangkar burung. Mana ada masjid besar sangkar burung? Syekh guru saya syarah, maksud Rasulullah, kita ada ishtirak, berkongsi membina masjid tu. Mungkin duit kita bagi tu boleh beli sarang burung je sebenarnya, tapi boleh memberi manfaat sejuzuk daripada masjid. Kita diiktibar membina masjid. Tu. Takkan RM50 pun tak ada kan nak buat masjid. Dia sebut di sini apa? Faqala rajulun ya Rasulullah. Maka ada seorang lelaki tanya Rasulullah, ya Rasulullah, wa hadhil masjid allati tubna fi tariq. Ni masjid ni dibina di tengah di jalan. Dibangunkan di jalan. Qala na'am, ya, walaupun di tengah jalan. Wa ikhraju qumama minha huru ain. Maka mengeluarkan sampah daripada masjid ini. Yelah, dia kata masjid ni kat tengah jalan, itu pasal cepat sampah masuk. Abuk banyak di tepi jalan. Kan orang jalan-jalan di tepi jalan. Ya, dan kau keluarkan sampah. Setiap kali kau keluarkan sampah tu, maka ianya adalah mas kahwin di antara mas kahwin bidadari-bidadari syurga. Kau takkan boleh bayang cantik dia. Walaupun ada ditunjukkan contoh apa ni, perumpamaan. Itu just perumpamaan. Dahsyatlah kan. Ada yang tak ada sandaran pun ada. Kata bulu bidadari kalau jatuh, bulu kaki dia kalau jatuh kat muka bumi boleh gila tengok sebab cantik bulu dia. Tu aku tak tahu mana datang tu. Kadang tu berlebih-lebihan juga tu. Wallahu ta'ala alam. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, itu semua perumpamaan, kita tak tahu. Ada yang kata bahawa bidadari ni, dia punya kulit dia sampai boleh nampak tu terlalu nipis kulit dia, terlalu cantik kulit dia sampai nampak dalam dia. Maknanya kulit tu nampak, tembus nampak urat-urat dia. Ada setengah orang bila fikir-fikir, takutlah pula saya Ustaz. Nampak semua urat-urat tu. Saya tak nak buat bini lah Ustaz. Janganlah kau fikir macam tu. Dia susah nak cakap lah. Itu pasal tak boleh bayang. Nanti kalau dah masuk syurga kau tengok bidadari tu macam mana. Sepah orang ramainya bidadari. Orang beriman ni kalau masuk syurga, yang soleh, bila dia duduk bidadari duduk layan, makan dia duduk layan, macam-macam lah, kita boleh bayang apa. Tapi layanan yang terlalu puas, yang terlalu seronok, tiba-tiba bila dah puas, Nabi kata dah puas dilayan tu, dah rasa nikmat cukup lah, Masya Allah. Tiba-tiba datang pula satu puak yang lebih cantik berkali ganda lagi daripada yang tadi tu. Syiah kata lagi, kita orang tak ada bahagian ke? Bidadari tu minta tanya, bahagian kita orang nak khidmat tak ada ke? Terus kalau kita agaknya, kau ke tepi, mai sini. Tak mustahil lah kalau perangai kita kat Malaysia macam tu lah. Siapa tak nak lah. Halal pula tu semua. Maknanya datang. Allah, sabar sikit lah duduk kat dunia ni. Kalau kita banyak menangis kat dunia ni, ketawa banyak kat akhirat. Tu yang kita nak kena. Apa itu? Naam, okey, seterusnya kita habiskan ni hadis terakhir 13. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya ujur ummati hatta al-qadhata yukhrijuha ar-rajulu min al-masjid wa uridat ala dhunubi ummati falam ara dhanban a'zam min suratin min al-Quran aw ayatin utiha rajulun thumma nasiyaha. Tengok. Hadis ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Anas radhiyallahu anhu. Uridat alayya, Nabi kata, ni dalam sahih Ibnu Khuzaimah. Uridat alayya ujur ummati, ditayang kepada aku, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ditayang kepada aku oleh Allah SWT ganjaran umat-umatku. Ni dengar. Hatta al-qadha, sehingga amalan sampah yang dikeluarkan, yukhrijuhar rajul, sampah yang dikeluarkan daripada masjid pun Allah tunjuk ke aku. Kan betul Nabi kata, Nabi SAW mengatakan bahawa aku ni bila duduk di kubur aku, maka ditayangkan amalan umatku. Maka yang baik, Nabi kata fahamidtullahi alaih. Maka aku bila nampak amalan umatku yang baik, aku mengucapkan tahmid kepada Allah. Dan bila aku dan sekiranya wa in kana ghairu dzalik, Nabi kata kalau selain daripada yang baik, tengok uslub Nabi. Mana selain daripada baik, yang baik tu tak baiklah. Maka fa astaghfirullah, mana aku minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala untuk kepada umat yang membuat salah tu.
Oh, ni Rasulullah SAW. Tengok dia kata apa? Ni lafaz hadis dia yang lebih Dia kata ditayangkan pada aku amalan umatku sehinggalah sampah yang dikeluarkan seorang lelaki daripada masjid ditayangkan juga kat aku. Wa uridat alayya dhunubu ummati, dan ditayangkan juga dosa-dosa umatku. Falam ara dhanban, maka aku tak nampak dalam yang tayang-tayang kat aku tu dosa yang paling besar, a'zam, kecuali dosa apa? Min suratin, dosa satu surah daripada Al-Quran ataupun ayatin ataupun ayat utiha, yang mana didatangkan, dibacakan, dihafalkan oleh seseorang, rajulun, lelaki, thumma nasiha, kemudian dia lupakan ayat tu. Baik, di sini kalau kita tengok Syekh Atiyah Saqar, maksud melupakan dalam tafsiran dan membahaskan tafsirannya, dia menyebutkan, mengatakan bahawa maksud nasiha dalam kitab Ahsanul Kalam iaitu nasiha yang membawa maksud lupa beramal akannya. Bukan maksudnya lupa ayat yang dihafal. Kadang-kadang kita bila ngapa-ngapa Quran lupa. Oh, kalau macam tu berat tu. Kan kita ni selalu pelupa. Makan tak apa makan. Lepas tu daripada tahun lepas tu dah 10 tahun masih amma yatasaalun dia punya hafal. Kan surah Naba ya, amma yatasaalun anin naba'il azim. 10 tahun kemudian amma yatasaalun. Asyik lupa ke. Jadi macam mana berat macam tu kalau kita nak tanggung. Maksud hadis ini nasiha, lupa beramal. Maknanya dia sebut satu ayat ataupun dia hafal satu ayat tapi dia tidak beramal dengannya. Dia lupa beramal dengannya. Maknanya lupa di situ, maknanya tidak memandang berat benda itu dan dia tidak mengamalkannya, maka dia berdosa. Dan dosa tu Nabi kata yang paling besar aku nampak itulah dosa dia. Kita sekarang ni Quran Allah Subhanahu Wa Taala bagi 30 juzuk tuan-tuan. Kita ada mata, ada telinga, ada kaki. Satu hari berapa kita baca ayat? Tuan-tuan tak tengok ke berapa ramai orang buta sanggup nak baca Quran dulu. Orang cacat nak baca Quran. Kita ni mata ada, telinga ada. Quran tu Allah Subhanahu Wa Taala bagi, Allah kata syifa, ubat, penawar, semua ada dalam tu. Dan akhir zaman disuruh baca surah Kahfi. Tuan-tuan amal tak tuan-tuan surah Kahfi? 10 awal, 10 akhir itulah paling kurang. Kalau boleh amal seni akhir zaman ni, setiap kali lepas mayang baca, amal. Bukan susah sangat, baca pendek je. Kadang-kadang yang 10 ayat akhir tu saja kita buat 11 sebab makna dia tu sempurna sikit. Maknanya bacakan, cuba bacakan untuk kita semua ni, kita baca 10 awal 10 akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu baca dekat madrasah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. 10 tu awal. Lepas tu kita ambil 10 yang akhir. 10 akhir tu kita ambil ayat yang atas dia itu sebelah, yang jadi sebelah lah. Inna aradna jahannama yawma idzil lil kafirin 'arda alladhina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a afahasiba alladhina kafaru ay yattakhidhu 'ibadi min duni awliya إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul azim. Ke-10 lawan. Tu banyak kalau boleh kita amal. Saya tak hafal pun. Kita baca je. Lepas tu dia jadi hafal. Dia akan jadi hafal. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, saya bacakan tu tujuan saya memberi semangat pada antum buat, sebab kita di akhir zaman. Nabi memang suruh riwayat, dua-dua riwayat Imam Ahmad. Satu lafaz dengan sebut qara'a, satu lafaz dengan sebut hafizah. Kalau sebut man qara'a ashrul awal min suratil kahfi usima min fitnatid dajjal. So siapa yang membaca 10 awal daripada surah kahfi, maka dia dipelihara daripada fitnah dajjal. Kemudiannya lafaz yang lain riwayat Imam Ahmad, dan sesiapa yang man hafizal ashrul awakhir min suratil kahfi, siapa yang menghafal dengan lafaz hafal. Jadi ulama kata hafal baca maknanya dua-duanya maksudnya membawa maksud samalah. Di sini hafal baca, maknanya nak beritahu hafal pun elok, maksud di situ baca. Maknanya mesti melafazkan, tilawahkan, bacakan. 10 akhir usima min fitnatid dajjal. Pelihara, sebab kita di zaman fitnah, kita zaman keliru sekarang ni. Kat rumah orang tekan satu punat aja, satu dunia boleh jadi fitnah. Ni zaman fitnah. Hati-hati. Masa itu yang saya ni tengah usaha juga. Nak usaha juga sampai ke tahap zaman dulu tak ada handset. Tu tapi jadi susah lah pula anak murid saya nak call. Tapi rasa boleh lah kan. Tapi setakat ni rasa nikmat lah. Kalau tak berbunyi je. Kan. Tengah semang bunyi WhatsApp. Lepas tu orang masukkan nombor kita main masuk je entah grup mana-mana. Grup niaga pun dia masuk juga. Tu aku sakit hati tu. Lepas tu tahu-tahu dah grup-grup mana. Jadi tuan-tuan cukup-cukup lah. Patut-patut lah. Kita ni kadang satu hari tak tengok WhatsApp kelang kabut kan. Quran berapa kali tuan-tuan tengok satu hari? Allah, malu kita dengan Tuhan besok tuan-tuan rahmat Allah. Betul tak? Bangun-bangunnya. Hai, saya tengah breakfast, awak tengah buat apa? Ni air teh yang saya minum. Cuk, gambar. Ilaha illallah. Tengok air teh. Tuan-tuan, rosak lah tuan-tuan. Semayang pun jadi tak khusyuk. Saya bukan apa tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin bagus tu. Benda moden ni gunakan. Yang terbaik. Cuma saya kalau takut orang ingat saya sombong pula kan. Kata ustaz ni tak layan pun tak ada. Tak. Lantaklah kau nak fikir apa. Tapi dia mengganggu aku. Ibadat aku. Saya mungkin lemah. Tak sekau hebat tuan-tuan. Jadi saya punya keputusan. Saya tak mau pakai. Aku malah lah. Sebab apa? Saya nampak beza saya masa beribadat kat Yaman dulu. Ataupun masa saya belajar dulu. Masa awal-awal dulu dengan sekarang. Dia jadi semayang tu jadi tak tentu arah lah. Dengan sebab WhatsApp ni, dengan sebab Facebook ni. Facebook pondok pun saya tak tengok. Entah apa cerita tak tahulah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah khair. Facebook pondok pun yang add ke tiba-tiba keluar benda lain pula. Itu Facebook pondok dah tu. Macam mana boleh masuk tu? Macam mana boleh masuk? Aku pun tak faham Facebook ni kan. Tu ada juga yang suruh buat Twitter lah, Telegram lah. Apa lagi? Dulu aku ingat Telegram ni, bila bapak meninggal dapat Telegram tu. Ini Telegram dah ada dekat. Punya banyak Telegram satu hari. Dah tak ngeri dah bunyi Telegram ni. Dulu Telegram ni, Telegram. Takut tuan-tuan. Ini mesti siapa meninggal dekat kampung ni. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan saya rasa cukup setakat itu insya-Allah. Kita jumpa pada masa akan datang. Barakallahu fikum. Minta maaf ada kekurangan. Mungkin ada di sini orang lebih-lebih berilmu. Mudah-mudahan dapat ditegur dan sebagainya. Barakallahu fikum ajma'in. Kita doa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi. Ya Allah, keluarkan kami daripada kegelapan keraguan, wa akrimna binuril fahmi, dan muliakan kami dengan cahaya kefahaman, wa ftah lana abwaabal ilmi, dan bukakan kami pintu-pintu ilmu, wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi, dan hiasi kami dengan akhlak yang mulia dan lembut. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan himpunan kami himpunan yang dirahmati, wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan terjaga dari kemaksiatan dan kemungkaran, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Dan satu lagi peringatan saya tuan-tuan, banyak-banyaklah menanam hasil untuk kita tuai di hari kiamat besok. Jangan terlalu leka dengan keseronokan dunia. Mudah-mudahan kita selamat semua di dunia dan di akhirat insyaallah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.